Yang ni. Kan. So dia ni join company saya pada 1 November 2023. Sebelum dia join tu dia dah ada 20 biji kereta. Tapi sale dia paling tinggi 20,000. Dan bisnes dia tu dah nak bungkus lah. Dah nak bungkus, bank pun dah hantar surat nak tarik kereta. So dia masuk company saya. Ini sale dia tahun lepas lah. So satu, kereta dia bertambah daripada 20 biji bertambah kepada 31 biji. Okey. Lepas tu sale dia daripada dulu paling tinggi 50,000, tahun lepas purata 55,000, double dia punya sale. Okey, yang ketiga, dulu customer dia hanya dekat Puncak Alam saja. Dia ni kat Puncak Alam. Sekarang ni customer dia Puncak Alam, corporate, pelancong daripada luar negara. Kan nampak dia punya market tu lagi besar. Okey. Yang ketiga, dulu dia tak mampu bayar gaji pekerja. Sekarang ni dia dah ada pekerja, dia pun boleh bayar gaji isteri dia. Dia pun ada gaji, kan? Lepas tu dia boleh buka lagi cawangan dekat Penang. Okey tak? Yang ni daripada 20 biji kereta, bisnes nak bungkus lah. Dia masuk, kita boleh bantu dia. Kan? Sekarang ni dia InsyaAllah lah tahun ni dia dalam target nak touch the first million. Sekarang ni dia punya sale 80,000, 100,000 kan. So saya target lah dia ni boleh jadi jutawan lah dalam bisnes kereta sewa. Okey ke okey? Apa nombor WhatsApp? Nombor saya 012 875 2002. 012-875-2002. Kan. Tapi yang ni dia special lah. Dia masuk package special lah. Tapi package tu tak buka dah lah. Saya tunggu ada benda yang saya nak kena siapkan dulu, baru kita buka balik lah. Alright. Yang ni saya tak ambil apa-apa. Macam dia bayar certain amount, saya tak ambil apa-apa royalty ke apa, commission saya tak ambil. Sale ni dia punya lah. Alright. Tapi sebab apa dia punya masalah ni teruk sangat, so saya charge dia certain amount lah. Boleh ke boleh? Berbaloi tak? Macam dia ni kan? Macam dia ni. Dulu sebelum dia join memang dah nak bungkus lah, dah nak bankrupt lah. Sekarang ni alhamdulillah lah. Dengan sale pun naik, kereta pun bertambah, gaji pun boleh ambil kan. Pekerja pun bertambah, boleh buka cawangan lagi dekat Penang. Kan, lepas tu customer dia pun lebih berkualiti lah. Dan WhatsApp. Alright. Tapi itulah saya tak paksa pun siapa-siapa yang nak join kan. Kalau nak buat sendiri boleh je kan. Okey, macam dia ni, apa benda yang dia buat first kali, macam Zul Hasmi ni dia gunakan brand Go Gramatik. dia cakap lah,